Halo Malaysia, halo. FDPA diwujudkan untuk membubarkan Indonesia, negara yang paling kurang ajar pernah wujud di dalam muka bumi ni. Disebabkan Endon ni sangat sakit hati. Kita boleh tahulah kenapa Endon bila dengar Malaysia, mereka akan menarik diri. Endon sebuah negara yang boleh dikatakan give away Belanda. Navy Endon antara navy terlemah di Asia dengan kapal-kapal buruk, kapal-kapal yang mereka guna daripada wang mereka curi daripada Papua, Kalimantan. Mereka ni bukannya kuat sangat. Endon ni bukanlah sebuah negara yang kuat sangat. Negara mereka ni kalau Belanda datang pun, Belanda boleh jajah mereka ni. Tak sampai berapa hari Endon ni akan dijajah. Walaupun manpower Endon nombor 12 dunia, tapi tentera mereka tidaklah kuat. Ini adalah Navy Endon. Malu tau kalau tengok Navy Endon dengan kapal-kapal buruk. Bukannya kapal dia boleh buat. Dia buat kapal pun, kapal tangkap ikan boleh lah. Itu pun selalu rosak tengah laut. Selalu MPMM tangkap mencuri ikan. Kalau Endon serang Malaysia, 1 jam Endon akan diserang balik. Negara yang akan masuk campur dalam hal ni bukan disebabkan Malaysia panggil. Sebab kita dah ada perjanjian. Selat Melaka tu bisnesnya satu dunia. Endon biasanya yang akan tolong Endon lepas ni ialah China, Korea Utara, Rusia. Tapi mereka tidak akan bantu Endon untuk berperang. Mereka akan menjual senjata kepada Endon. Tengoklah Endon mampu ke bayar. Selalunya Endon tak mampu nak bayar. Macam tahun 1960-an Endon kalah teruk. Askar Endon kalau perang memang teruk lah. Memang rakyat mereka lagi teruk lah. Dengan keadaan sekarang pun tak makan. Anda bayangkanlah 2-3 biji bom dijatuhkan ke atas kota Jakarta. Berapa ramai orang Endon yang akan mati. Ramailah YouTuber Endon yang kurang ajar, yang selalu kutuk Malaysia ni mati. Bukan tu saja, Malaysia sekarang ni kita baru tahu Endon satu negara yang repot pada Harimau Melaya sebab mereka takut dengan pasukan kita. Punca perang yang akan datang ni, puncanya Endon ni satu negara yang sangat orang kata anjing tu macam Endon sekarang. Dekat Malaysia pun banyak Endon panggil negara mereka, pemerintah mereka anjing sebab rakyat mereka tak ada kerja. Malaysia, Amerika, London bukan saja akan lock suruh Endon. Kita akan tutup semua. Selat Melaka tutup. Laut Cina Selatan. Kita akan letakkan kapal-kapal kita saja. Kapal Endon semua kena rampal, kena tembak. Bukan sebab kita nak minta tolong USA London. Sebab kita ada perjanjian. Dulu nenek moyang kita dah buat perjanjian. Indonesia ni orang putih pun dah tahu. Negara Indonesia ni jahat. Bangsa mereka jahat. Bangsa mereka ni antara satu bangsa yang paling kuat mencuri, mengklaim budaya. Bukan itu saja, mereka suka ceroboh. Anda tahu tak dekat Ambalat Malaysia punya, laut kita dah masuk ke laut mereka sebab kita dah menang sepadan. Bukan kita nak minta, kita nak claim, dah memang kita punya hak. Nasib Endon akan dihancurkan. Bukan saja dihancurkan, sebenarnya orang di Indonesia ni memang tak suka dengan Endon ni. Macam Sumatera, Kalimantan, Papua memang tak suka. Tahun 1967 Tengku Abdul Rahman sebenarnya bagi Indonesia ni kasihan. Sebab dia kesian dengan Endon. Masa askar kita tangkap, askar Endon kebanyakannya tak makan, miskin. Endon dia tak sedar Tengku Abdul Rahman banyak bagi dia peluang Nak bandingkan tentera Endon dengan Malaysia jauh beza. Kali ni kalau perang lah Indonesia serang Malaysia sebab Ambalat kita akan hancurkan Endon. Kita akan bubarkan negara Endon. Semua Endon yang jahat ni kita akan tangkap dan sunat lagi sekali. Sebab mereka ni kebanyakan je tak sunat. Bukan saja tak sunat, mak bapak pun tak ada. Sebab itulah Endon ni jahat. Yang merusuh-rusuh tu semua anak jalanan, anak aram. Dia bayar RM20 pun mereka pergi. Endon walaupun dia ada 200 kapal, dia nak perang dengan kita. Kita Malaysia pun dah ada dekat 100 kapal juga. Tapi kapal kita takkan kita nak hantar kapal buruk-buruk perang Endon. Mestilah kita minta tolong FDPA. FDPA ni biasanya akan hantar 10 kapal hingga 50 kapal. Pembubaran Endon ini akan menyebabkan banyaklah bangsa Endon di Malaysia melepaskan IC Endon Bukan itu saja, kita mungkin akan halau balik pendatang Endon yang berjumlah 5 juta orang yang duduk Malaysia kat KL yang makan duit haram ni, supaya kita letakkan di Endon. Sumatera, Kalimantan, Papua, mereka memang nak merdeka. Mereka pun nak merdeka. Mereka dah tak suka dengan Endon. Macam ni lah nasib Endon bom memang mampus lah Endon ni. Memang hancur. Dah lah dia report FMM. Dia anti pasukan Malaysia. Dia tak puas hati kalah. Atas padang mereka tak boleh menang. Jadi mereka main tipu lah.
Endon ya, mungkin kita akan kekalkan Pulau Jawa, tapi Pulau Jawa bukannya keseluruhan. Sunda kita bagi kat orang Sunda. Orang Jawa kita bagi dekat orang Jawa. Jawa yang jahat ni Jawa Endon. Jawa yang orang panggil Jawa murtad ni memang jahat. Perangai dia sebiji macam perangai monyet, sangat jahat lah. Inilah ke arah pembuburan Endon. Malaysia kena buatlah latihan. Dan apapun akhirnya Malaysia menang.